Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, bila kita bangga dengan kelebihan yang kita ada, itulah ujub. Bila kita rasa diri kita sahaja yang hebat, itulah takabur. Bila kita rasa diri kita sahaja yang betul, itulah angkuh. Bila kita rasa kita tidak boleh ditegur, tidak boleh dinasihati, itulah ego. Itulah penyakit hati. Jika kita ada ciri-ciri tersebut, berusahalah untuk merawatnya. Antara yang boleh kita lakukan seperti sabda Nabi SAW, jika kamu mahu melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Wallahu a'lam. Ramadan terindah bersama.